Nama aku Aizat bin Ahmad. Aku sekolah tingkatan 3, tapi hidup aku banyak enjoy je. Tak ada nak stres-stres macam budak sekolah lain. Buat pendek umur je lah stres-stres ni. Keputusan ujian dah keluar. Tahniah Aizat. Macam biasa, kamu dapat nombor 1. Dari bawah. Kecuali satu benda. Aku lemah dalam pelajaran. Tapi, aku tak kisah sangat pun benda ni. Mama dengan papa pun tak pernah tanya pasal pelajaran. So, aku enjoy je lah hidup. Tapi, langit tak sentiasa cerah. Tiba-tiba, datang ribut. Mak, macam mana mak boleh tahu? Apanya Aizat? Exam semua dapat F, homework tak hantar. Terus sangatnya Aizat. Untuk pastikan Aizat fokus belajar, Mak dah buat keputusan. Mak dah simpan semua gadget-gadget Aizat, patung-patung, mainan, semua Mak dah simpan dalam ni. Mak, jangan main-main mak. Kenapa mak buat Ini je cara untuk buat Aizat perform dekat sekolah. Malu tau Mak bila dah terus kata Aizat dapat semua F. Dah, senyap. Dapatkan semua A dalam ujian minggu depan. Mimpi ngeri aku dah tiba. Aku kena belajar.
Oi, siapa buat ni? Kau buat ni? Sungguh indah Nusa tercinta, bumi dan menghijau menawan jiwa. Sawah luas terbentang, sejauh mata memandang, bahkan lautan yang tenang. Ada pantai, ada gunung ganang, sungguh nyaman, indah pemandangan. Bumi Nusa subur ternyata, Malaysia ku tercinta. Pagi menjelma bersinar surya, burung-burung terbang di sini sana. Di desa atau di kota, hidup amat sentosa, rakyat Malaysia bertuah. Ada pantai, ada gunung ganang, sungguh nyaman, indah pemandangan. Bumi Nusa subur ternyata, Malaysia ku tercinta. Go, go! Hurry! More! 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 Higher! Lower! Okay, now left. More! 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 Higher! Higher! No, lower! Lower! Oh, stop, stop! Oh, good job! Thank you.
Apa khabar adik-adik? Pada kali ini, Nuri akan menceritakan kisah peribahasa seperti gajah masuk kampung. Peribahasa ini bermaksud, sekiranya orang-orang besar lagi berkuasa masuk ke dalam golongan lemah, tidak ada seorang pun yang berani menegur perbuatannya. Selamat mendengar. Seperti gajah masuk kampung. Di sebuah hutan, terdapat satu kawasan pelanduk yang mempunyai banyak sumber makanan. Pelanduk-pelanduk di situ hidup dalam keadaan aman dan damai. Pada suatu hari, seekor tupai tergesa-gesa mendatangi pelanduk. Kecemasan! Kecemasan! Pelanduk-pelanduk yang sedang berehat keheranan melihat tingkah laku tupai itu. Beri laluan! Beri laluan! Apa yang kecoh-kecoh ni, Tupai? Begini, aku akan nampak Niko menuju ke sini. Kesemua pelanduk di situ mulai ketakutan. Mereka risau sekiranya Niko menyerang dan memusnahkan kawasan itu. Sedang mereka kerisauan, tiba-tiba mereka disergah oleh Niko. Pelanduk-pelanduk berasa amat terkejut, sedangkan Niko mentertawakan mereka. Terperanjat ya pelanduk. Aku dengar kawasan ni banyak sumber makanan. Aku teringinlah nak rasa sikit. Boleh kan? Pelanduk-pelanduk tiada pilihan selain membenarkan sahaja Niko memakan makanan mereka. Mereka takut hendak melawan kata-kata Niko. Apatah lagi apabila Niko melemparkan jelingan yang tajam. Apabila ada pelanduk yang cuba menegurnya, ia akan memarahi dan menggertak mereka. Setelah puas memakan makanan di situ, Niko kekenyangan dan tertidur di bawah sebatang pokok. Semua pelanduk termasuk tupai berkumpul dan mula membuat rancangan untuk menghalau Niko dari kawasan mereka. Kita mesti halau Niko yang tak berhati perut tu. Kalau tak, habis saja nanti semua makanan kita dia makan. Aku ada cadangan! Macam ni! Setelah semua bersetuju dengan cadangan tupai, tupai pun segera menyempurnakan rancangan mereka. Tidak berapa lama kemudian, Niko terjaga daripada tidurnya. Ia kembali memakan makanan-makanan di kawasan itu. Pelanduk-pelanduk hanya bersabar dan berharap agar tupai segera pulang. Tiba-tiba, kelihatan seekor gajah lain menghampiri kawasan itu. Hai Niko. Seronok nampak? Alangkah terperanjatnya Niko apabila mendengar suara ibunya. Sambil memberikan pandangan yang tajam, ibunya memarahi dan menghukum anaknya Niko atas kelakuannya yang memalukan itu. Niko akhirnya insaf dan menyesal kerana berkelakuan seperti haiwan yang paling berkuasa di kawasan itu. Bagaimana? Adik-adik pasti terhibur dengan cerita itu tadi, bukan? Adik-adik semua haruslah sentiasa berbaik-baik dengan kawan-kawan dan orang-orang di sekeliling. Sekian dahulu. Bye. Old Town White Coffee.